Pro 2 buat beberapa kejutan. Yang pertama sekali, dia lancar Super App, tapi apa yang lebih menarik ialah ini. Ini ialah mobile EV charging yang tapi masih lagi dalam peringkat konsep, tapi masih sudah boleh digunakan. Kalau kita tengok dia punya design tu sangat comel je, dengan siap ada muka dengan mata dekat sini. Dan kalau kita tengok dia punya saiz keseluruhan tidaklah besar. Kalau kita tengok dekat depan ni dia ada warna kelabu, lepas tu warna silver, dan dekat tepi ni dia tulis Pro 2 charge mobile. So nak charge dia dekat mana? Okey, charge dia sebenarnya dekat bahagian belakang. Okey, dekat belakang ni dia ada ni lah tempat untuk charge dekat kereta tu. Tempat kau scan you punya kad, dan dia punya indikator lah sama ada standby, running ataupun failure. Dari sini pun ada satu skrin kecil untuk menunjukkan dia punya current state lah. Pengencas mobile ni dia punya kapasiti adalah 180 kWh dan mampu menawarkan pengecasan DC sehingga 60 kW. So agak laju juga, dan untuk satu benda ni dia boleh mengecas sehingga 3 unit kenderaan, tapi masih lagi bergantung kepada bateri kenderaan tersebut.